Pandai tak? Weh, ni saja. Ni pohon terus ni. Ambil pucuk dia saja. Tak, terlebih. Ni ambil pucuk dia macam mana? Ambil pucuk dia macam tu sahaja. Okey? Ni boleh tanam balik sebab dia keratan Batak. Boleh makan. Boleh. Ariana, hancur. Janganlah bagi hancur. Apa macam nak bagi ayam makan? Letus. Patahkan dia. Ni boleh tanam balik. Dia akan hidup balik. Siapa nyanyi tak sedap? Ha? Ariana ni tak pandai menanam lah. Dah ada anak. Kenapa saya tak pernah buat kerja rumah? Kau lah. Okey, ni penuhkan bakul ni. Kat sana pun boleh. Sana belum tutup lagi. Jom. Kita pergi ikut tengok lelaki pula. Yang lelaki. Sangatlah baik. Kumpulkan satu tempat. Alamak. Kumpulkan satu tempat. Okey, rumput panjang-panjang tu. Ni masukkan balik. Yang ada gunting dengan cikgu. Gunting tadi mereka Cabut ni pokok apa sebenarnya? Ni pokok apa ya, Puan Siti? Sawi. Sawi. Nak cabut semua? Yang tu buang. Semua? Nak tanam yang lain nak. Oh, semua. Yang nampak elok ke, tak elok ke, cabut semua. Ni sawi sebenarnya, tapi sebabkan dah ada ulat makan. Dan cabut juga pokok-pokok lain ni. Rumput-rumput lain ni cabutkan juga. Yang tinggi. 2,000 years. Yang tu? Ya, tak payah. Yang tu tak payah. Yang tu biar. Yang tu biar. Tak boleh lah ni. Yang tu biar. Rumput ni, rumput lain. Masuk mata habis. Pastikan. Ni. ChatGPT ah. Cabut. Cabut. ChatGPT pula. Yang ni apa hal? Cabut. Nampak cabut. Cacing. Kalau ada cacing, maksudnya tanah tu elok. What? Tanah tu subur. Macam tu. Tak apalah, dah cabut nak macam mana nak buang. Makan lah boleh. Basuh dulu. Tahu benda tu. Astaga. Lapar. Astagfirullahaladzim.